Anggur apa bang? Anggur dia lain lah. Esok Comel-comel ni pun bungkus RM3. Ada berapa dalam ah? Okey bang. Kalau lambat mesti habis ya bang Biasa kat sini selain kat mana lagi bang? ini ada dekat Padang Tanah hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin dengan Khamis malam Hari Isnin hari Sabtu je lah. Sabtu je. Semua je. Semua ada ayam goreng dengan kaki. Ni kambing. Kambing. Ni daging masak hitam. Ni sotong sambal. Ni ayam madu. Banyak dia punya lauk. So yang ni dikira berapa harga dia? Kalau daging RM6. RM6 ya? Ya. Ayam goreng pun RM6. Balik nak beli pak. Biasa kat sini pukul berapa sampai pukul berapa bang? Kalau ke 5 lebih ke? Sampai 9-10 ke? Oh okey, 9:10.
Tengok yang kedua. Ini bungkus apa bang? Yang popcorn isi ayam. Ya, berapa harga? RM3 RM3 ya. Ini berapa mah harga dia rangka? RM5 ya? Semua sama saiz tak? Ini dikira macam mana? Batang? Sebatang RM2. RM2 ya? Rasa macam-macam. Dua. Orange, strawberry, anggur yang hijau? Apple lah. RM5. Tengah lychee. Oh. Oh, yang putih lychee. Ya. Oh, ramai yang minat bela ni ya? Boleh juga. Oh. Ni, Oh, yang tinggi dah, RM2 dah. Oh, dicampur lah. Dia harga dia lain. Dia lain lah. Kadang-kadang malam saya. Yang ni dia berapa kira ayam ni? Ayam ke? Ayam RM3, RM2.5, RM2 pun ada, RM3 pun ada. Dia ikut saiz dia. Oh. Ikut saiz dia. Pilihan kat sini kat mana lagi pakcik masuk? Banyak. Banyak pasal? Taigorok, Kuala Narang. Kuala Narang. Kuala Narang hari apa? Hari Selasa. Selasa. Malam Sabtu tak masuk. Oh tak. Pagi. Nak. Oh. Esok pokok getah. Pukul getah. Pagi. Kat tepi jalan dia. Nampak pagi, nampak asap. Itu pasal malam ke atau? Pasal malam pun ada. Air hitam. Air hitam. Kata kepan ke apa. Kuala Narang lah. Banyak. Kita buat. Ini nasi ayam. Yang boleh berkuah. Oh. Ayam rempah. Biasanya kat sini start pukul berapa? Kalau pukul 5 macam 5 lebih ke 6 5 lebih sampai? sampai 9 tu. 9 lebih. Okey.
Selain kat sini kat mana lagi bang? Pasal ni pokok senang ni. Pokok senang ah, pasar pagi juga. Pasar pagi malam. Pagi atau malam. Dua-dua apa masuk ah. Ini rangka bang kan? Berapa bang harga dia? RM3.5. Ini abang kira macam mana ayam gunting besar? Besar. Berapa bang harga dia? Keping 10. Keping 10 Ya. Dia ada besar tu jenis je lah. Dia ada kecil atau besar? Saya besar tu. Besar. Besar. Sorry. Selain kat sini, kat mana lagi bang? Saya pokok senang dengan kubu panjang. Pagi ya, malam? Pasal malam kubu panjang, pokok senang setiap hari. Setiap hari. Oh, yang tu pasar ke atau pekan yang tu? Itu kedai? Kedai. Benda baru pokok senang. Oh, Belakang okey. Pizza Hut. Okey. Belakang Pizza Hut. Sebab kita tahu memang pasar tani, pasar malam semua tu. Boleh tengok dalam channel Foodie MY5. Ini sebatang apa? Selang kupang kan? Ayam dengan daging sama? Bang, start pukul berapa bang? Ya, start 4 sampai? sampai 9 lah. Yang kecil ni harga dia berapa bang? 80 sen. 80 sen lah. Angkat bawah tu. Ini berapa bang? Patang? Satu RM2.35. Satu RM2, tiga RM5. Ya. Murah. Abang rekod tu. Oh ya, dia kena. Masuk ke mana lagi bang? Padang Sanai. Padang Sanai bukan. Padang Sanai. Lagi satu? Kemok ni. Sini ya? Tiga Dua tempat je, 3 tempat. 3 tempat. Semua pasar malam. Semua tu lah. Ini sebungkus berapa bang? Ayam dengan daging sama? 3,5. Dua-dua sama lah.
Facebook, TikTok, YouTube, Channel nama apa channel? Foodie MY5. Fuji. Foodie. Fuji. Ha. MY5. Ha, ya. Itu kat Jitra tu kau ambil kau awak? Ha. Ha? Tak nak kau? Ada. Taman Masuri ke? Ha? Taman Masuri. Taman Masuri tak nak. Ha, ada. Tu lah macam mana nampak. Okey. Ah, tempat tu memang busy ya. Ya, kau mai tengok tu. Buah bongkai yang panas-panas ni tu. Ha, bagian hak tu akan ada bau. Buah angkat saja. Yang ni berapa bang? Sebelum Biji RM4 biji RM4 ya? Biasa eh? Ya, biasa. Selain kat sini kat mana lagi bang? Dia pada sana. Pada sana? Gula. Pagi ke petang tu? Petang. Petang hari? Ha. Itu Hari apa? hari Selasa. Hari Selasa. Hari ni ada satu yang dia duduk Posna. Dekat mana? Posna. Pokok kena. Esok ah. Besok. Pagi ya. Ya, petang kak. Petang. Pada malam saja. Biasa ni ada include Milo ah. Milo. Oh, bagus. Harga dia still RM5. Harga sama RM4. RM4 ah. Ni ayam. Mini ayam. Ini harga dia dikira macam mana ah? RM6. Satu. Satu set RM6. Dalam dia ada berapa? Dalam dia ada 10 biji. 10 biji. Oh. 10 biji hanya RM6 satu kotak. Dia ada murtabak daging, ada murtabak ayam. Ada dua sama harga ah. Sama-sama. Dia dua sama rasa. Jalin tengah menyiapkan murtabak. Adik? Berapa? Ha. Ni pun comel-comel ni pun susah nak belajar ni. Dia kena semangat kuat. Oh, yang ni dia kena semangat, kena kuat. Kalau buat ni tak jadi. Betul. Dia makan dengan family. Ada 10 biji boleh makan dengan family dah. Yang budak-budak pun suka gini. Ya. Ni dekat Konakan, dekat ni, dekat Pasar Malam Padang Terak dia ada. Selain kat mana lagi ya? Kawasan Padang Terak saja. Seluruh Padang Terak dah, Padang Sanai. Ada dekat Bukak Luar, Pedu. So makcik jual kat mana lagi? Antara tu yang sebut. Oh kat situ lah. Malam lah semua? Semua Pasar Malam. Oh. Boleh mencari lah. Yang ni kucing goreng ni berapa harga dia? RM3. RM3 ni kucing goreng. Cak kucing ah. Kotak goreng basah. Oh kucing goreng basah. Goreng macam boleh? Awak. Dalam beg aku. Dua-dua sama harga lah. Sama semua.
semua. Mi, bihun, kuatia, Maggi semua RM3. Oh, semua RM3. Yang 30 lah. Yang 44 lah. Bungkus RM3. Ada berapa dalam ah? RM5. 5 ketul. 5 ah. So ada jual satu jenis je. Pandan ada, tak ada? Ada juga. Jenis ni. Ha. Jenis rembak. Tak buat. Selain kat sini kat mana lagi bang? Bampat. Bambat. Bampat Tenggong ni. Ada apa? Cuk lah tu. Lindung. Lindung ada tak? Itu lah. Ha. Ini sebungkus berapa bang? Sos tapi RM3. Sorry? Tiga. RM3? Ya. Oh, macam-macam ada ah. Ambil 20 lah. Ambil 20 lah. Semua RM1 ya? Ha? Ya. Oh. Ada jenonok pedai hati kan. Ha.